Cik Mahmud? Cik Mahmud, makanan dah sedia. Sila jemput makan. Ya, terima kasih. Silakan Cik Mahmud. Ya. Belanja besar nampaknya Cik Zubaidah. Saya tahu Encik sudi datang. Itu sebabnya saya sengaja sediakan untuk Encik. Saya memang suka masakan Cik Zubaidah ni. Cik Mahmud. Saya memang suka masakan Cik Zubaidah ni.